Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hari ni kita nak bincang pasal buku Pergolakan Pemikiran Islam Ahmad Wahid. Lepas ni ana rasa ada 2-3 buku nak menarik kalau kita nak bincang Antaranya buku ni, Satu Tuhan Berbanyak Agama. Ana baca buku ni 3 tahun lepas. Dan buku ni antara buku best lah ana baca. Lepas ni kalau kita nak buat pembincangan best juga, Islam dan Sekularisme, Syed Nukib Al-Atas. Ana rasa buku ni best kalau buat pembincangan kan. Sebab ramai orang duk bincang pasal sekular kan. Tu akan datang lah, mungkin megat kena bentang. Okey, cuma pada malam ni kita nak bincang pasal buku Pergolakan Pemikiran Islam. Buku ni pada ana dia telah mengubah hidup ana sebenarnya. Buku ni antara penyebab mengubah hidup ana jadi macam ni lah. Dulu ana malaikat, sekarang kurang sikit malaikatnya. Sekarang ayatullah. Sekarang ayatullah. Oh, maknanya dah naik darjat lah. Buku ni dia ditulis oleh seorang penulis namanya Ahmad Wahid. Dia ni seorang wartawan tau. Dan buku ni juga ada pengkritik tau. Ada orang kritik buku ni. Orang yang mengkritik buku ni namanya Adan Husaini. Adan Husaini orang yang pengikut Tegar Al-Atas lah. Dan Adan Husaini ni bukan orang Malaysia, dia orang Indonesia Dan dia ni yang banyak menulis buku mengkritik apa yang dinamakan sebagai Islam liberal dan pluralisme di Indonesia dan di Asia lah. Banyak ditulis Adan Husaini. Cuma ana secara peribadi dan Adan Husaini juga dia ada kritik buku ni. Ana lepas baca buku ni, ana jadi syok tau dengan penulisan buku ni. Dan ana selalu mencari penulis yang nama Media Zainul Bahari. Nama ni Media, tu yang best tu. Media Zainul Bahari. Lepas tu ana cari tulisan dia, tak jumpa. Ana hanya jumpa sebuah buku je. Macam tu. Aduh, hujan aku. Okey. Jadi ana cari penulis, tak jumpa buku yang selain daripada buku ni, Media Zainul Bahari ni. Cuma bila anda cek dalam internet, rupa-rupa buku ni telah dikritik oleh Adan Husaini. Buku ni. Cuma bila anda baca, pasal anda baca habis buku ni. Sebab best anda baca sampai habis. Dan anda baca buku ni dalam masa 2 minggu. Sampai habis 2 minggu. Anda punya syok layan baca buku kan. Memang best gila buku ni. Masa tu dah kahwin. Kenapa bongkar? Okey. Jadi anda cari dalam internet, anda jumpalah artikel tau kritik buku ni yang ditulis oleh Adan Husaini. Dan pada anda kritikan tu tak terlalu ilmiah. Tidak ilmiah dan anda berpandangan Adan Husaini dia tak baca habis buku ni. Anda punya pandangan Supaya juga buku ni. Buku ditulis oleh Ahmad Wahid. Ahmad Wahid ni dia zaman dulu tak ada blog tau. Zaman dulu blog ni tak ada, internet ni tak ada. Makanya bila dia ni perjalanan hidup dia berjalan, dia tengok satu benda yang pelik dan dia telah catat dalam beberapa artikel-artikel ringkas dan disimpan dalam fail rumah dia. Asalnya. Cuma dia mati kena accident tau, kena langgar. Dia langgar oleh sepeda bukan sepeda. Yang tu kena cari sepeda putih. Jadi dia langgar. Macam je tu kan. Jadi dia langgar oleh motor lah kan. Dan dia meninggal. Dan bila dia meninggal, ada kawan dia seorang, kawan dia ni kutip segala artikel-artikel tu lalu dibukukan. Jadilah sebuah buku yang diberi judul Pergolakan Pemikiran Islam. Buku ni dia terbitan Indonesia pun ada, cuma dia alih bahasa ke dalam bahasa Melayu oleh 2 orang. Yang pertama Ikmal Ahmad, yang keduanya Khairul Anam. Dua-dua ni kawan ana lah. Ikmal ni bekas PA Susu Akhbar Anwar Ibrahim. Dan Khairul Anam ni sedang buat PhD tentang Ibn Sina, epistemologi Imam Ibn Sina dekat US. Ni orang nama Khairul Anam dan orang hebat lah. Dan dia ada sekarang, dia orang Perlis. Dia dah balik. Ana jumpa baru ni dia balik, jumpa sembang lah. Dahsyat. Dia punya kajian tu menarik sampai dia boleh kaji tentang kenapa Imam Ibn Sina ni terlalu tekankan kepada warna hitam. Dan lebih-lebih lagi Ibn Sina ni Syiah lah. Dan Khairul Anam ni orang Syiah lah. Budak Syiah cerita lain macam jeling. Cara jeling tu menggerunkan. Okey, buku ni kalau kita baca betul-betul, sebenarnya dia mengajar pada kita, pada ana rasa buku ni telah mengajar pada ana 2-3 perkara lah. Yang pertama, buku ni telah ajar pada ana tentang apa itu kehidupan. Satu. Yang kedua, buku ni telah mengajar pada kita kejujuran. Dua,
Yang ketiga ni, buku ni telah ajar pada kita macam mana kita nak berfikir secara rasional apabila kita melihat isu agama. Sebab tu buku ni dia meletakkan satu tema penting. Tuhan bukanlah daerah terlarang bagi pemikiran. Ini tema dia tulis kat awal buku kan. Di kulit buku tu tulis Tuhan bukanlah daerah terlarang bagi pemikiran. Atas tema inilah yang menyebabkan Adian Husaini mengkritik dia. Dia kata inilah pemikiran liberal lah, buka lah, macam mana kau nak bahas tentang agama itu dalam kerangka rasional lah, apa-apa macam-macam lah. Kupasan Adian Husaini tentang kupasan terhadap Ahmad Wahid ni. Cumanya anda secara peribadi anda tak ada masalah dengan tema ini. Tuhan bukanlah daerah terlarang bagi pemikiran. Anda tak ada masalah dengan tema ini sebab Allah Ta'ala disebut dalam Quran. Fa iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhus arba'atan min at-tayr fasurhunna ilaika sampai habis Quran. Ayat dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala cerita kisah Ibrahim AS. Dia pergi tanya Allah. Ketika mana berkatalah Ibrahim kepada Tuhannya, yakni Allah, bagaimana hari ini, perlihatkan dengan mata kepalaku sendiri macam mana kau hidup kau orang mati. Lalu Allah Ta'ala bagi jawapan lah. Jadi kita nampak Ibrahim AS tu, dia tahu Allah Ta'ala tu Tuhan yang maha berkuasa untuk menghidupkan dan mematikan. Tetapi disebabkan Ibrahim AS berfikir tentang kekuasaan Tuhan, maka dia bertanya Allah Ta'ala. Jadi bila kita tengok tema ayat Quran tu, kita rasa kita anak punya pandangan Tuhan bukanlah daerah terlarang bagi pemikiran itu tak bercanggah. Dibuat sendiri oleh Nabi Ibrahim AS. Itu tema lah. Jadi orang yang tuduh dia sebagai Islam liberal ni, pada anak dia tak baca tema ni dan dia tak tengok pada ayat Quran tersebut. Itu satulah pada anak. Dan anak tak setujulah kritikan Adian Husaini tersebut. Yang kedua, Adian Husaini ni dalam buku ni dia pernah cerita dia ada seorang ayah angkat yang merupakan seorang padri, pendeta. Dan pendeta tu seorang yang baik dan dia bapa angkat. Dan Ahmad Wahid ni bukan cenderung tau. Bapa dia ni Pak Kiai. Dia bukan cenderung. Walaupun namanya Ahmad Wahid dan kita nampak dia ni macam seorang wartawan, tapi bapa dia seorang Pak Kiai Indonesia. Dan anda rasa tak pelik kalau ada anak Pak Kiai sebegini. Sebab apa? Sebab ada mak bapak yang Islamis, yang mak bapak dia kaki masjid, kaki surau, tapi ada anak perempuan macam orkid. Okey kan? Betul. Jadi anak tak pelik satu hal lah. Lebih-lebih lagi benda tu berlaku dekat Indonesia. Sebab Pak Kiai Indonesia ni je lain tau. Pak Kiai Indonesia ni di Indonesia, sistem pendidikan mereka mewajibkan pengajian falsafah. Filsafat. Bahkan Indonesia itu sendiri membezakan di antara apa yang dinamakan sebagai falsafah, apa yang dinamakan sebagai filsafat. Kita rasa serupa je, sebenarnya ada beza tu. Dalam perbincangan pesantren Indonesia, perbezaan di antara falsafah dan filsafat itu kita bincang waktu lain lah, insya-Allah kan. Cuma Ahmad Wahid ni dia ada cerita, walaupun dia ni seorang yang boleh dikatakan sebagai Islamis, tetapi dia antara pengkritik tegar terhadap Masyumi. Dia pernah dalam buku ni mengkritik Masyumi tau. Dia kritik dan orang Masyumi cukup marah dengan kritikan-kritikan dia, sehingga akan melabelkan dia sebagai liberal lah dan seumpamanya kan. Tetapi kalau kita baca balik, kita tengok gerakan Islam di Indonesia banyak dah pakai apa yang dikritik. Dia kritik lama, tahun 70-an ni dia kritik. Dia kritik tahun 70-an dan dia sebut sepatutnya Masyumi tak boleh gini, kena gini. Adalah dia tukar dia sebut apa yang berlaku di Indonesia. Walaupun ditentang, ditolak pemikiran dia, hasil pada kritikan dia, tapi hari ni kita tengok banyak gerakan Islam yang nak maju di Indonesia terpaksa pakai pemikiran dia. Maknanya kritikan dia ni sebenarnya merentasi zaman lah. 70-an orang tolak pandangan dia, tapi 90-an tahun 2000 orang dah pakai pandangan dia. Dan anak terkesan dengan dia, sebab itu anak jadi pengkritik pas lah. Berani berfikir kan. Dan cerita pasal padri tadi, dia ada seorang bapa angkat padri. Dia tengok padri tu terlalu baik. Ni persoalan dia yang ditimbulkan dalam buku ni. Tapi orang kata orang padri ni dia mesti neraka. Orang Kristian tu mesti neraka, orang luar pada Islam tu mesti neraka. Dia timbul satu persoalan dalam buku ni yang kadang-kadang kita terfikir, dan sebenarnya kita dah fikir lama benda tu, tapi kita tak berani nak ungkapkan je. Tetapi diungkapkan oleh Ahmad Wahid dalam tulisan dia. Dia kata kenapa orang yang dikatakan sebagai tidak Islam itu tetapi baik neraka, sedangkan ada orang Islam yang jahat kita kata syurga. Benda ni ditimbulkan dalam buku ni. Dia tidak memberi jawapan, tetapi dia banyak menimbulkan persoalan. Dan persoalan itu sebenarnya itulah yang kita fikir selama hari ni, tapi kita tak berani nak ungkap kerana takut kafir, murtad dan bla 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 bla. Betul tak?
Ni Ahmad Wahib lah. Dan Ahmad Wahib ni juga dalam buku ni sebenarnya dia ada timbulkan 2-3 perkara yang agak penting. Antaranya dia akan timbul siapa Islam. Kita ni Islam apa sebenarnya? Islam kita ni Islam Buya Hamka ke? Islam Bapak Nasir ke? Islam Syafi'i ke? Islam Ghazali ke? Islam apa? Islam yang sebenar tu apa? Sebab selama ni kita faham Islam ni apa? Kalau Adam, dia kata Islam Salafi. Walaupun sebelum ni dia agak okey dengan Islam Asy'ari. Macam main sini. Contoh ni bukan pendedahan, ini hanya sini saja macam dedah kan. Tapi dia timbulkan sebenarnya Islam tu apa sebenarnya? Yang dikatakan Islam Nabi tu, yang dikatakan Islam Tuhan tu apa sebenarnya? Sebab kita baca Islam, ini kupasan mengikut Al-Ghazali. Kita baca satu bentuk pula, ini Islam Islam Buya Hamka, ini Bapak Nasir, ini Noflis Majid dan bla 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 lah. Ini sebahasa Indonesia lah. Jadi mana Islam Quran sebenar? Mana Islam Nabi sebenar? Itu soalan. Kalau kita main kat Malaysia, ini Islam Melayu, contoh. Ini Islam Tontowi, ini Islamnya Abdul. Contoh. Contoh maknanya Islam Nabi tu macam mana? Agak-agak. Maka dia ajar pada kita kena kelaskan apa dikatakan Islam yang sebenar, apa yang dikatakan sebagai tafsiran terhadap Islam. Dan ana pun secara peribadi, ana tak ada masalah dengan apa diungkapkan oleh Ahmad Wahib, sebab dia mesti dibeza di antara nas dan ma fuhima minan nas. Apa dikatakan sebagai nas, apa yang dipahami daripada nas. Dua benda berbeza Ada satu Quran kata al-mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Ni Pak Imam tadi baca ayat tu tadi. Sembahyang tarawih kan. Dia kata orang perempuan ditalak itu dia kena tunggu sebanyak 3 kali quru. Quru tu Quran clear Quran tu. Tapi bila mari ke ulama nak bahas apa makna quru. Situ berlaku tafsiran. Faham tak? Tafsiran tu Syafi'i tafsir macam ni, Hanafi tafsir macam ni, Maliki tafsir macam ni, Hambali tafsir macam ni. Jadi itu satu contohlah nisbah pada nas yang ditimbulkan oleh Ahmad Wahib. Islam tu sendiri, Islam ni Islam apa kita nak pakai? Islam yang Quran hadis ke ataupun Islam mengikut tafsiran individu-individu tertentu? Macam nak? Macam contoh kita baca tulisan Muhammad Naqib Al-Atas kan. Dia Naqib Al-Atas dia cerita Islam betul ke ataupun Islam tafsiran dia? Satu persoalan kan. Jadi apa Islam yang sebenar? Jadi dia nak kelaskan benda tu dalam pemikiran kita. Dan Ahmad Wahib ni kalau kita tengok dalam buku dia ni antara pengkritik tegar apa dinamakan sebagai kesakralan. Sakral orang. Pada dia yang sakral hanya Tuhan dan Nabi lah. Tetapi yang lain pada tu tak ada yang sakral. Ulama ke apa ke harimau semua tak sakral. Dia tak ada sakral Yang sakral ni Tuhan. Dalam keadaan Tuhan pun bukan daerah terlarang untuk pemikiran, makanya lagi-lagilah tak terhalang untuk kita bertanya tentang orang. Fatwa-fatwa ulama, ijtihad ulama, lagi-lagi boleh dipertikaikan. Sebab Tuhan pun kita boleh fikir. Kalau Wana tadi anak awak mari dalil lah pengukuh balik statement dia ni, iaitu Nabi Ibrahim AS pun boleh tanya kepada Tuhan. Jadi di manakah masalahnya kalau kita mempertikaikan orang, pandangan-pandangan ulama, fatwa-fatwa ulama. Dan Ahmad Wahib ni juga dalam bukunya dia agak open. Dia mencadangkan al-ijtihad itu bukan diletakkan kepada ulama-ulama sahaja. Siapa-siapa sahaja boleh menafsirkan Al-Quran. Sebab apa? Sebab kalau kita kata Quran hanya ditafsirkan oleh para ulama sahaja, apakah ulama itu mesti benar? Itu soalan. Sedangkan Al-Imam Syafi'i sendiri pun pernah sebut bahawasanya pandangan ulama itu yuhtamalul khata', memungkinkan berlaku kesilapan. Persoalan siapa yang menentukan silap? Siapa menentukan benar? Siapa menentukan? Bila tak tahu siapa menentukan benar dan silap, pada ketika itu apa masalahnya kalau kita letak orang awam pun boleh menafsirkan Quran dan hadis lah. Tafsiran dia mungkin benar mungkin salah. Seperti mana kita tak tahu siapa yang menentukan pandangan ulama itu benar ataupun salah, supaya juga kita tidak boleh menentukan pandangan orang awam itu benar ataupun salah. Ini antara benda yang dibawa oleh Ahmad Wahib lah. Dan saya rasa mungkin faktor itu kot yang menyebabkan Ahmad Wahib ni diserang hebat oleh orang-orang yang dikatakan sebagai Al-Atasiyin lah. Masuk anak Al-Atasiyin bukan golongan atas sebelum menyeluruh. Masuk anak Aden Husaini kan? Begitu. Ni kupasan Nana tentang buku Ahmad Wahib ni. Begitu. Wallahu a'lam. Cukup panjang ni. Right, sila. Soalan Ustaz. Sila. Ini Ustaz soalan tentang tafsiran tadi kan. Saya ada terfikir
betul, saya tak nafikan Ustaz kata mana-mana manusia berhak berfikir. Bagi diri dia berhak berfikir. Dan memang betul, kita tak ada otoriti nak mengatakan tafsiran kita tu betul atau tafsiran tu salah. Tapi saya lihat agama ni dia macam persoalan tu ibarat penyakit lah. Jadi kita sakit, kita akan jumpa yang doktor. Sebab apa? Doktor itu lebih expert, sebab dia lebih pakar. Betul? Jadi kerana itu kita minta pendapat doktor. Boleh je kita pergi jumpa doktor. Doktor, saya ada tafsiran saya, penyakit saya macam ni, betul? Kan? Kita akan jumpa doktor kan? Betul. Tapi sedangkan doktor tu lebih mengetahui kecenderungan untuk betul tafsiran itu. Maksud saya kecenderungan. Ialah soal agama, tentulah agamawan lebih expert. Saya bukan nak katakan orang awam tiada langsung capable untuk menafsirkan. Boleh, tapi orang kata kecenderungan untuk mendapatkan jawapan tafsiran yang betul tu. Itu persoalan saya. Macam tak ke nanti takut-takutlah melahirkan satu tafsiran yang sangat tersasar lagi hakikat kebenaran. Walaupun hakikat kebenaran tu hanya Tuhan saja yang tahu. Okey, betul. Okey, right. Ada siapa nak tolong jawab? Kalau nak tambah lagi. Sila. Mana tahu orang Madinah hadir. Orang ngaji Madinah bukan senang nak jumpa. Ngaji pula tempat Nabi kan. Nak ngaji tempat Firaun. Sila. Kalau nak tambah sikit macam yang dibawa kat situ adalah dari segi ilmu lah. Kan? Macam orang selalu bawa macam ilmu ni kurang. Contohnya kalau kita nak try tafsirkan satu ayat Quran kan. So kita tak tahu pun sebenarnya ayat Quran tu sebenarnya macam kalau sebenarnya dah ditafsirkan dengan ayat Quran yang lain ke atau sebagainya. So kalau kita tak belajar yang benda tu, so nanti maksudnya disiplin. 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 Tanpa disiplin ilmu. Begitu juga Fatul Bari. Pendidikan perubatan pun ada disiplin ilmu dia. Pendidikan apa pun ada disiplin ilmu dia. Maksud saya tanpa disiplin tu, kita menafsirkan tanpa disiplin. Alright. Ada siapa nak jawab? Sila. Ni, Miss. Dia selalu ni kalau orang jawab last tu orang hebat. Selalu pergi majlis mana kan, tok guru duk relax. Bila jawab dia hanya betul ni sudah lebih. Okey, right. Macam ni yang pertama bolehnya mentafsir Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Amru bin As radhiyallahu an. Yang mana satu hari Amru bin As ni dia musafir tahu dalam satu peperangan, namanya peperangan Zatul Salasil. Peperangan dia malam tu dia mimpi menyebabkan mandi, lalu dia sedar. Bila dia sedar, dia nak mandi tu terlalu sejuk, memungkinkan berlakunya penyakit lah. Makanya dia bertayamum dan jadi imam pula sembahyang. Cerita ni popular, anda selalu cerita dalam kuliah kan. Right. Lepas tu, benda tu diceritakan oleh Allah Ta'ala, diceritakan oleh para sahabat kepada Nabi. Nabi panggil dia. Nabi kata, Ya Amru sallaita bi ashabik wa anta junubun. Macam mana kamu jadi imam sedangkan kamu berjunub? Dia pun cerita habis. Sebab apa? Malam begini sejuk lah, bla 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 bla. Dia pun sebut, Sami'tullah yaqul, aku dengar Allah Ta'ala pernah sebut, La taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Jangan kamu bunuh diri kamu sendiri, sesungguhnya Allah Ta'ala cukup sayang pada kamu. Ayat Quran. Jangan kamu bunuh diri kamu sendiri. Bukan jangan ngorak orkid. Ayat lain tu kena faham Melati jauh sekali. Right. Jadi ayat tu kata jangan kamu bunuh diri kamu sendiri, Allah Ta'ala punya pada kamu. Nabi SAW fadhahikan Nabi ketawa, walam yakul syai'an, Nabi tak kata apa-apa. Iqrar Nabi tak. Jadi di sini kita akan nampak macam mana Nabi tu macam mana tafsiran ayat Quran itu ditafsirkan oleh Amr bin As. Bila ditafsir sendiri menyebabkan Nabi Muhammad tanya. Kalau dah sekiranya benar, Nabi tak tanya, diam dah. Betul lah tu style dia kan. Tapi tak, Nabi pergi tanya. Dan Nabi punya soalan tu, Ya Amru sallaita bi ashabik wa anta junubun. Kau semayang jadi imam di kalangan sahabat kamu sedangkan kamu junub. Nabi cara tanya tu pun nampak macam ada satu yang tak kena, macam mana? Jadi di situ kita nampak macam mana Nabi sendiri memberikan keizinan dalam menafsirkan. Satu Yang kedua, benda ni berlaku pada zaman Nabi apabila sahabat Nabi dia pergi musafir, pergi ke satu tempat nama Bani Quraizah. Nabi kata pada para sahabat, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraizah.
Jangan kamu semayang asar kecuali sampai di Bani Quraizah. Sahabat Nabi Umar pergi. Tiba-tiba tak sampai lagi Bani Quraizah, masuk asar. Sahabat Nabi kata, oi kita kena semayang kat sini. Tak boleh. Nabi kata semayang kat sana. Dia kata tak, maksud Nabi SAW, kita kena jalan cepat. Sepatutnya asar sampai sana. Sekarang dah lewat, semayang kat sini. So kata dah, semayang sana. Nanti masuk isyak tak apa. Kita qada kat sana. Ada dua pendapat. Dan dua tu sampai ke Nabi SAW. Nabi Muhammad mengakui kedua-duanya. Maknanya di situ tu dah ada kebebasan dalam menafsirkan. Dua hujah naqliyah. Hujah naqli. Yang ketiga, hujah akli. Okey. Ana rasa macam ni. Disiplin tu penting lah pada ana. Cuma ana meletakkan dua perkara. Satu, tafsiran Islam berdasarkan kita sendiri, untuk pengamalan kita sendiri. Dan satu lagi, tafsiran Islam untuk diceritakan kepada orang lain, untuk diamalkan kepada orang lain. Sebab kadang-kadang kita fikir balik ustaz itu dia Imam Asy-Syafi'i sendiri dia menafsirkan itu nas Quran hadis itu bukan berdasarkan kepada disiplin yang diambil daripada orang, tetapi disiplin tu dibuat oleh dia sendiri. Dia yang cipta disiplin. Supalah berlaku pada Imam Ahmad, Imam Abu bla 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 lah. Disiplin tu dia buat. Makanya kita sekarang ni ikut disiplin dia. Faham tak? Lepas tu ahli falsafah sendiri kadang-kadang dia menolak kaedah berfikir. Ada 9 ahli falsafah dia tolak kaedah berfikir. Sebab dia kata kalau kita sebab sifat berfikir itu di infinity. Dia tak ada satu tahap, kan? Bila tidak ada sampai satu tahap, makanya kita meletakkan disiplin dalam berfikir itu sendiri, kita telah mentahapkan cara berfikir. Faham tak? Tapi adakah kita mesti ikut dia? Tak perlu sebenarnya. Dan padahal disiplin itu penting sebenarnya. Disiplin penting. Di samping kita boleh menafsirkan untuk amal kita sendiri, tapi kita tidak menceritakan kepada orang sebagai contoh, sebab bimbang akan melakukan kerosakan dan bla 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 lah. Banyak cerita dia. Cuma ana melihat disiplin itu penting, sebab dalam berfikir itu dia ada salah dia. Jadi kita berfikir ni kadang-kadang kita rasa betul tapi tak betul. Antaranya kita kena klasifikasikan dia antara apa dikatakan sebagai rasional dengan emosional. Ramai orang mengatakan emosional rasional tu benda yang sama. Padahal mana boleh sama? Kan? Dia benda yang lain tu. Bila kita bercakap dalam keadaan kita marah, bila kita bercakap dalam keadaan kita tak marah, dia punya keputusan tak sama. Sebab apa? Masa kita tak marah itu rasionalnya lebih tinggi berbanding emosional, kan? Jadi pada ana disiplin tu penting. Tetapi jangan kerana disiplin maka tidak berfikir. Makanya sabar-sabar kena berfikir. So maksud Ustaz macam ni lah. Tak salah berfikir tapi tak semestinya mengimani apa yang kita berfikir tu. Sebab tu ana letak macam contoh Al-Qaradawi, dia pernah tulis sebuah buku kitab, ana tak ingat nama kitab. Kitab tu dia tulis tapi kitab tak popular. Ana tak ingat nama kitab. Ana dapat PDF. Ada orang bagikan lah. Kitab tu. Dia ada sebut, dia kata antara perubahan fatwa ulama ni kerana berubahnya maklumat, tataghayyarul maklumat. Maksudnya dia dapat satu fakta, dia pun terus tak fatwa aku ni. Tiba-tiba mari satu era, dia jumpa maklumat yang lain, maka dia ubah pandangan dia. Faham tak? Apa ni berlaku pada Asy-Syafi'i, qaul jadid dan qaul qadim. Semasa duduk di Baghdad, semasa duduk di Mesir, dua pendapat yang berbeza. Kenapa? Sebab berbezanya maklumat. Jadi sebenarnya apa yang kita putuskan dengan akal kita itu bukan qat'i. Memungkinkan kita akan merubah apa yang kita fikir. Okay, kan? Kita punya kepercayaan boleh berubah, kan? Walaupun hari ni Kristian, akan datang mungkin Islam. Contoh, kan? Qaradawi yang saya tahu, Qaradawi dia mengatakan sesuatu hukum tu berubah berdasarkan zaman. Bukan zaman, 3. Zaman, masa, tempat, kondisi berbeza. Cuma Qaradawi dia tambah. Anda tak ingat nama kitab tu? Tu anda tak ingat nama kitab tu. Dia ada sebut maklumat. Sebab dia mari 2-3 kes fakta yang ulama terdapat satu maklumat, maka dia ubah pandangan dia. Dia tak kena maklumat, gitu. Anda rasa lebih-lebih lagi macam era sekarang, kan? Sebab zaman sekarang ada teknologi, kajian-kajian macam contoh, macam anda selalu sebut dalam kuliah tadi, mana sebut macam air masuk lubang telinga batal puasa ke tidak, kan? Sekarang ada teknologi yang telah membuktikan bahawasanya telinga itu ada gegendang. Zaman dulu orang tak tahu pun gegendang tu gajah harimau apa, tahu, kan? Tapi dah ada doktor pada kat sini. Kan? Dia buat kau ada gegendang pula lubang telinga ni. Lepas tu kalau gegendang tu dia akan air masuk disangkut kat telinga je. Makanya ulama boleh keluar fatwa sebenarnya masuk air lubang telinga tu tak batal puasa. Sebab yang dikatakan batal puasa tu apabila air masuk lubang telinga yang sampai ke perut. Ini kalau gegendang tak batal ke perut, sekali telinga je lah batal kat mana. Faham tak? Jadi maklumat ilmu itu. Jadi anda meletakkan apa yang kita putuskan dengan akal kita itu bukan qat'i sebenarnya.
Apa kita putuskan ini mesti betul. No. Sebab itu sifat pandangan yang kita faham daripada akal itu yuhtamalul khata. Kita letak asal awal lagi. Memungkinkan salah. Bermaksud bila memungkinkan salah sampai satu ketika mungkin kita boleh ubah pandangan itu. Gitu. Malah. Saya tak mati je. Saya nak jaga dua. Saya kurang setuju lah dengan apa yang Ustaz cakap tadi berkaitan sesiapa boleh saja menafsirkan Al-Quran, kan? Sebab kita tak taraf kita tak sehebat macam Ibn Kathir, Ibn Hajar Al-Asqalani, tak sehebat diorang. Dan bagi saya macam level tahap kita ni tak setinggi ijtihad diorang lah, tak setinggi diorang. Jadi macam mana kita boleh kata yang kita boleh bebas menafsir hukum, menafsir nas, menafsir Quran, yang mana mungkin satu hari nanti akan berlaku makin banyak berlaku tafsiran terhadap Islam. Sebab sesiapa saja berhak menafsir Islam, menafsir Quran. Right. Contohnya baru-baru ni definisi adil daripada Mak Said. Daripada Memberi dan menerima. Macam tu kan. sebab Tafsiran yang agak bodoh saya. Minta maaf lah kan. Masuk politik lah. Mana kata nanti satu masa bila orang define Islam tu itu berlaku lah. Sebab tu saya khawatir tu. okey. Sebab tu anda rasa, sebab tu anda letak sebelum-sebelum ni anda sebut pentingnya al-huriyah, kebebasan itu. Maksudnya bila orang tu je menafsirkan, dia mesti ada golongan yang mengkritik tafsiran itu. Bila kritik, masa tu kita akan jumpa tafsiran yang absolute, yang sebenar. Faham tak? Sebab tu anda kata siapa-siapa boleh tafsir, tetapi dia tak mestinya mengimani tafsirannya. Bukan dia mensakralkan dia punya tafsiran. Bila kata tafsiran aku boleh betul, siapa tak ikut aku kafir. Tak macam tu. Faham tak? Bukan macam tu kan. Sebab tu anda kata tafsir tu boleh, tapi bila orang menyatakan tafsiran, ketika itu dia akan ada orang yang menyatakan tafsiran yang lain berdasarkan kepada disiplin-disiplin yang dibawa lah. Jadi bila dia mendatangkan tafsiran, masa itu akan berlaku perdebatan. Di situ kita akan dapat lihat manakah tafsiran yang muktabar, mana tafsiran yang tidak muktabar. Itu maksudnya. Contoh kita selalu ijtihad. Kitab ini muktabar, kitab ni muktabar, kitab ni tak muktabar. Mana kau tahu kitab tu muktabar tak? Satu persoalan kan. Macam mana kau boleh kata Syed Nukil Al-Atas ni muktabar? Siapa kata dia muktabar? Oh, mentang-mentang dia mengajar dekat UM maka dia muktabar. Oh, mentang-mentang dia mengajar dekat McDonald maka tak muktabar. Contoh kan. Contoh kan. Walaupun lebih kurang. Contoh kan. Macam mana agak jadi macam mana kita nak iktiraf pada tu muktabar? Dia muktabar ni iaitu bila orang tu mengeluarkan satu pandangan, dan pandangan ni dibaca oleh ramai-ramai, dia kata betul. Faham tak? Majoriti mengatakan betul, maka dikatakan sebagai muktabar. Macam sebab ada kaedah dalam kita belajar al-ijtihad, macam mana seorang mujtahid tu nak kenal dia tu mujtahid. Yang boleh mengenali seorang mujtahid itu adalah mujtahid juga. La ya'rifu zal fadli illa dhauh, kaedah dia. Tidak akan mengenali seseorang yang ada kelebihan kecuali orang ada lebih juga. Faham tak? Jadi Imam Syafi'i itu dikatakan sebagai mujtahid sebab ada yang iktiraf dia. Siapa dia? Imam Ahmad bin Hanbal. Ada imam pula kan. Siapa yang mengiktiraf? Imam Maliki itu sebagai imam Syafi'i. Siapa yang mengiktiraf Imam Maliki itu sebagai imam lain lah kan. Lebih-lebih lagi dia orang mengaji dengan sahabat dan seumpamanya lah. Maksudnya yang mengiktiraf seorang itu adalah mujtahid juga. Gitu Jadi supaya juga bila orang ni bebas berfikir, dia bebas menafsirkan, dia tafsir dengan tafsiran dia, makanya akan ada orang yang mengkritik dan orang menyokong. Kita tengok kalau sokongan itu sebagai majoriti, maka itulah pandangan yang muktabar. Kalau tak sokong, adalah pandangan dia seorang, yang lain semua kata haprak, bodoh punya idea. Contoh kan, mana idea itu tidak muktabar gitu. Ganjil. Allah Ustaz, kalau muktabar tak muktabar tu, kalau dia tak idea tu tak muktabar, boleh buat ke tak boleh? Okey. Sebab tu istafti biqalbik. Nabi kata berfatwalah kamu dengan hati kamu. Jadi kita dah sebab tu nak beza klasifikasikan antara dua. Satu kita seorang, satu lagi nak cerita ke orang. Faham tak? Kita rasa aku tenang yang ni lah, istafti biqalbik. Berfatwalah kamu dengan hati kau. Kita rasa dia yang paling tenang lah. Aku amal yang lain tu macam koyo je. Walaupun majoriti kan. Aku rasa ni yang paling tenang hati. Ikut hati mati. Ikut hati mati. Ikut binasa. Beza tu. Betul ke fakta?
Okey. Kalau imam tu iktirafan dia mustahil tu. Dia iktiraf dia mustahil lain. Siapa iktiraf mustahil yang pertama? Dia bermula daripada Nabi. Nabi yang para sahabat kan, Nabi kata khairul qurun qarni summal ladzina yalunahu summal ladzina yalunahu summal ladzina yalunah kan. Ni orang ngaji Madinah kan. Dia dekat dengan Nabi. Kan kita dekat dengan Hafra. Okey, jadi cerita dia, Nabi kata sebaik-baik qurun aku. Orang yang hidup zaman Nabi, itulah sebaik. Dia melihat Nabi sendiri, dia menafsirkan itu berdasarkan apa yang dia tengok. Faham tak? Cuma kita problem, kita ni tak tengok Nabi. Anda suka buat misal 2 ekor burung lang, dan satu burung lang mata dia rabun, satu lagi burung lang yang mata dia tajam. Dan sememangnya kita tahu burung lang tak pakai spek. Itu susah tu. Kalau ada spek untuk burung lang saya masalah lah. Tapi kalau ada orang buat spek untuk burung lang, siapa nak beli pula? Lang nak bayar berapa kan? Jadi timbul persoalan. Kalau burung lang tu mata dia tajam, dia tahu tu katak, yang dia memang nak makan katak lah. Kan? Ingat katak kan bukan Ibrahim Ali. Contoh kan? Dia terbang, dia nampak katak dia. Apa dia? Malam puasa tak? Ana dah tak puasa ni sekarang malam. Esok tak boleh. Esok dah siang kan. Okey right. Jadi cerita dia, burung tu mata dia tajam. Dia tahu ni katak, ni katak, ni katak. Faham kan? Maka dia akan tangkap katak. Bila tangkap katak, tiba-tiba satu masa katak tak ada. Apa akan jadi pada burung lang mata tajam? Jam tau. Berbeza dengan burung lang mata tak tajam. Yang ketika itu dia rabun, dia hanya tengok bayang-bayang. Last kali dia terpaksa buat satu kaedah disiplin. Kalau nak kena katak, gerak dia macam ni, lompat dia macam ni, tinggi dia macam ni, pumpam-pumpam. Betul tak? Hitam dia, gelap dia macam mana kan? Jadi, itu cara tafsiran burung lang mata tak tajam. Bila sampai satu ketika katak tak ada. Masa dia rabun, dia ingat ni katak kot. Dia pun tangkap. Lah, rupa-rupanya ingat Ibrahim Ali kena kasali. Contoh. Ingat katak rupanya kena ke tikus, ke siput bla 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 kan. Bila dia silap, mula-mula dia tak boleh makan. Siput bla tak boleh. Tapi dah tersilap, last sekali dia boleh makan. Bagi burung itulah kan. Jadi bila tak ada katak, burung mata tajam akan susah nak hidup. Problem bagi nak hidup. Tapi burung mata rabun ni dia ada kemudahan untuk nak hidup. Sebab dia dah terbiasa benda lain. Try. Betul tak? Serupa juga dalam menafsirkan. Bila kita kata orang zaman Nabi, sahabat Nabi, dia tengok clear tau Nabi SAW. Tapi bila dia tengok Nabi, dia pun ceritalah kepada kita. Namanya hadis mauquf, contoh kan. Ataupun istilah dia panggil sebagai al-athar. Dia tengok orang buat keputusan, jadi macam ni. Statement yang dia keluarkan itu, bila kita baca hari ni pun tertanda dengan tafsiran. Faham tak? Satu perkataan tu tafsir. Kenapa dia guna kalimah ni? Kenapa tak guna kalimah tu? Itulah hakikat dalam bahasa Arab. Ini kelebihan bahasa Arab lah berbanding bahasa Hebron. Okey. Inilah kelebihan bahasa Al-Quran berbanding bahasa yang lain daripada Quran. Okey. Jangan berasa hati. Anda cakap ni bukan tujuan nak berasa hati. Kan? Maknanya sebab sifat bahasa Arab tu sendiri dia ada tafsiran. Lebih-lebih lagi kalau Quran sendiri dia adalah sastra. Bila sastra, kok mana pun tafsiran. Anda punya pandangan Quran itu sengaja diturunkan dalam bahasa sastra sebab nak ajar kita jadi pandai, tertaluk dengan tafsiran, supaya kita mudah hidup di satu masa yang lain lah. Itu tujuan penurunan Al-Quran dalam bahasa sastra. Atau dia punya pandangan maknanya Quran itu diturunkan nak suruh kita jadi bijak. Dia bukan nak turun suruh jadi bodoh, tak. Dan anda nampak projek pembodohan itu bukan datang dari Quran, tapi projek pembodohan itu datang daripada orang-orang tertentu mengatakan pandangan dia saja yang benar. Itu problem dia. Gitu. Wallahualam. Ikut hati, right? Allahumma. Okey, jadi bila kita sebut hati, bukan maknanya automatik hati buat keputusan tau. Maksudnya kita baca, lepas tu hasil pada kajian, contoh macam doktor-doktor kan, dia baca hurrima alaikumul maitatu wa damu wa lahmal khinzir, diharamkan darah, daging babi. Quran kata. Dia bukan tak sedap hati. Apa masalah babi? Makan je lah. Kan? Kek kan? Anak tak tahu sedap babi macam mana. Tapi kalau anak nak tahu, anak kena tengok kek. Kan? Jadi tak masalah babi kan? Tak, bukan macam tu. Bukan hati tu keputusan tau. Maksudnya lepas daripada kajian tadi. Dia kaji, doktor buat kajian, ada cicing ni berapa-apa. Mamak tenang hati. Pasal tak? Maknanya dia bukan semata-mata keluar satu keputusan dalam hati, tetapi keluar keputusan itu hasil daripada ada kerja-kerja yang kita kena buat. Kajian, penelitian, bla 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 bla. Maksud dia. Saya bacaan. Contoh. Sebab tu kita tak tertakluk dengan satu jenis, tetapi kita tertakluk dengan banyak jenis.
Kita baca Syafi'i, Hanafi, Hanbali punya disiplin. Lepas tu kita baca Quran, kita buat satu tafsiran. Macam tu. Itu bila tengok, Syafi'i punya hujah, pun tenang dalam hati Nanti. So yang kalau mazhab yang tafsir tu mazhab fiqh orang ni kan? Tak, dia mazhab ni dalam tafsiran pun ada aliran-aliran juga. Yang dia kata macam mazhab Nuha tu macam mana? Nazab? Mazhab Nuha yang macam Kufah, Busra tu. Yang tafsiran Al-Quran tu macam mana? Itu biasa. Itu biasa. Dia memang ada tafsiran tu. Dia ada satu tafsiran bentuk fiqh. Maknanya mengupas hukum, mengupas Quran berdasar pada fiqh, ahkam, ayatul ahkam contoh kan. Ada juga orang bahas hadis daripada sudut hukum dalam hadis. Ada. Kalau kita baca kitab hadis tu bagi Bulughul Maram contoh kan. Apa lagi? Adalah 2-3 kitab. Asy-Syaukani, Nailul Awtar. Ini hadis-hadis yang dibahas. Tapi ada hadis yang tidak bahas segi hukum. Dia bahas sudut yang lain. Jadi kita tengok Quran hadis tu sendiri dengan tafsiran yang bagaimana. Kalau dalam aliran akidah itu pula dia ada debate tentang Salafi, Khalaf, Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, bla 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 lah kan. Tapi kalau kita cek dalam orang mengaji dalam bab syariah ni pula ada Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki kan. Kita tengok orang mengaji tasawuf pula dia ada Imam Ibn Arabi, dia ada Rumi, Jalaluddin, bla 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 kan. Lepas tu kalau kita tengok dalam aliran tajwid ni pula dia ada Hafs, dia ada Warash, dia ada sana. Jadi dia ada lah aliran tu. Padahal tak ada masalah lah. Cuma orang selalu tak base asas Hijazi dengan Al-Iraq ni. Al-Ra'i kan. Yang ni literal. Macam dia ni literalist. Tapi dia literalist lain lah. Contoh kan. Sebab dia Hijazi tau. Tapi kalau duduk alik Maroko macam mana ni sikit. Dia lain dia Al-Ra'i sikit gitu. Yang tadi pasal kalau kita ikut hati pasal ni je kan. Yang tak kata kalau ikut hukum Hanafi macam ni yang balik nanti orang ambil mudah pula ikut yang mana yang senang ni. Dia sebab betul macam ni dalam mazhab Hanafi kan sentuh isteri tak batal wuduk contoh kan. Jadi tak payahlah kan. Senang kan. Saya ikut Hanafi lah tadi. Lepas tu kalau macam doa kunut terlupa tadi baca sebut. Macam mana kan? Anda kena buka handphone yang banyak ni. Handphone. Baik. Anda yang pertama talfiq isu ni isu talfiq Dia talfiq ni ulama khilaf tahu adakah boleh talfiq ataupun tidak Ada ulama kata boleh sebab talfiq itu kita mengambil pandangan-pandangan ulama yang ringan, senang-senang kita nak ambil. Jadi simple lah. Dan padahal itulah agama. Agama kan senang kan? Tak salah. Ada ulama kata macam tu. Ini kan boleh nak ambil pandangan ulama kan. Jahat tu. Contoh kan. Satu. Yang kedua memang ada ulama tak bagi tau. Dia kata tak boleh nak ambil. Alasan dia apa? Alasan dia kata itu bawah kategori mengikut kehendak nafsu. Kita rasa itu mudah. Itu bukan ikut hati. Itu dah ikut nafsu. Beza tu. Anda kata istafti biqalbi. Maksudnya kita melihat penghujahan. Syafi'i kata macam ni hujah dia brrr. Hanafi kata macam ni hujah dia brrr. Kita tengok. Hujah sedap ini. Faham tak? Faham? Bukan makna yang lebih terima akal lah. Logik hujah ni memang disiplin dia dengan penghujahan dia dengan kukungkah Quran. Ini yang best. Itu istafti biqalbi. Bukan main taklid lah. No. Tengok base dia lah. Right. Okay, right. Lagi. Dah pukul 12 lah. Soalannya tak macam solat dekat Bani Quraizah tu. Jadi pandangan ustaz maknanya Nabi iktiraf pemikiran secara literal dan juga tidak literal kan. Ana macam ni. Ana punya pandangan dia literal tak literal no problem. Ana tak kisah dengan orang literal. Yang ana timbul yang ana ambil kisah literal ni apabila dia memaksa orang pakai pandangan dia. Tu ana ada masalah sikitlah. Ana tak kisah dengan literal pergi apa lah kau. Masalah kau kan. Tapi aku nak pakai literal. Kita tak boleh bahasa ni nak literal. Kita boleh boleh taat pada Najib lah. Tak apa. Dia punya pasal lah. Dia punya, itu hak kan. Negara Umawi tak literal kan. Tak apa. Walaupun dia orang Mu'tazilah tapi dia orang memaksa juga pandangan dia orang terhadap imam-imam. Macam mana? Ana tak boleh terima yang memaksa tau. Badan ni bebas Betul. Pasangan dalam agama. Boleh ikrafidin. Agama tak boleh paksa takkan buat pandangan apa nak paksa kan. Siapa kau koyok. Contoh kan. Jadi ana letak asas itu
Ana tak kisah kau literal ke tak literal, kau punya pasal. Cuma ana ada masalah kalau kau kata tafsiran aku sahaja yang paling benar. Sampai kau menafikan pandangan orang yang lain. Itu ada masalah pada ana. Gitu. Jadi nak literal pun literal silakan. Cuma nak adapt, nak adaptasi pandangan literal dalam satu masyarakat, kita kena tengok pula apakah datang kebaikan ataupun tidak kepada orang majoriti lah. Kalau majoriti dapat kebaikan, kita nak pakai pendapat itu boleh, tak ada masalah. Tapi kalau datangkan kerosakan, walaupun pandangan itu kita hormat, tapi tak semestinya dilaksanakan. Itu patut yang kedua pula gitu. Allah. Izzy tanya apa? Izzy soalan ni. Ustaz, tentang Ahmad Wahid tadi ya. Itu pendapat peribadi Ustaz. Dia berbentuk jawapan sama jadi peribadi ataupun umum. Kenaan dengan tentang persoalan yang dibangkitkan Islam apakah aku ini? Bagi Ustaznya. Pandangan anak. Anak rasa untuk jawapan yang menjawab soalan itu. Tak, rasa sebenarnya semua tafsiran-tafsiran ulama itu terpulang kita nak ambil mana satu, maka itu pun sudah cukup kita dikatakan sebagai Islam. Masuk mesti kau ikut Quran, tapi masalahnya Quran tu bukan kau baca tu kau faham. Dia ada tafsiran pula kan. Jadi selama mana kau ikut dalam kerangka tafsiran itu, maka kau ada Islam lah. Itu. Tak semestinya kau nak buat tafsiran sendiri. Tak semestinya. Tapi kalau kau nak tafsiran sendiri, pun tafadhal lah. Tapi adakah tafsiran kau tu betul ke ataupun tidak, kena disiplin kau tidak, itu kita dengan bahas lain pula lah. Jadi Ustaz, kalau macam kita main ambil mazhab ni sikit, ambil pandangan ni sikit, itu menjadikan kita Islam liberal tak? Tak. Salafi. Tak liberal. Salafi tak liberal. Tak liberal. Dia liberal ni satu debate yang lain tau. Dia liberal ni ada satu cerita yang lain. Islam liberal tu apa? Adakah bezanya ambil mazhab maka no, bukan. Itu bukan Islam liberal lah. Islam liberal ni lain. Tu kena bincang lain lah.